Jika biasanya kanak-kanak lelaki akan menjerit kesakitan ketika berkatan, namun berbeza dengan Syakir Umairul Syamsuddin Abu Bakar, 9 tahun. Dia yang tiba ke program Katan Perdana 5.0 Etnosains seawal jam 8 pagi berkata, kesakitan itu sedikit reda apabila menyaksikan rakan-rakan sebaya yang lain turut berkatan bersama-sama. Tambahan lagi, aktiviti tradisi seperti mandi air paip sebelum berkatan menjadikan ibadah wajib itu lebih menyeronokkan. Masa nak masuk tu lah, rasa takut lah. Lepas dah sunat tu tak rasa takut. Tak sakit sangat lah? Tak sakit sangat. Terima kasih sebab buat program macam ini, sebab sunat ramai-ramai, jadi tak rasa sakit sangat. Best, sebelum sunat dapat mandi tapi sakit sikit. Seronok sebab ramai-ramai. Dapat jumpa kawan, ibu. Ibu tengok tak adik sunat? Tengok. Adik nangis tak sunat tadi? Nangis sikit. Adik dah sunat ni, adik dah dewasa. Dalam pada itu, Ibu Huzaifah Noriza Osman ketika ditemui bersyukur program berkatan secara percuma itu sedikit sebanyak membantu golongan yang memerlukan, termasuklah ibu tunggal sepertinya. Rasa bertuah dan berterima kasih kepada kerajaan negeri yang mengajukan program berkatan ni. Saya rasa bertuah untuk hari ini untuk anak saya. Lagi-lagi kepada yang ibu-ibu tunggal kan. Program macam ni memang meringankan bebanan. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Merangkap Ahli Parlimen Alor Gajah Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof hadir merasmikan program berkenaan di Anggerek Malaysia Melekek Alor Gajah kira-kira jam 9.30 pagi. Program Katan Perdana 5.0 Etnosains itu merupakan anjuran Pertubuhan Kebajikan Etnosains Perubatan Alam Melayu dan Komplementari Malaysia menghimpunkan seramai 77 orang kanak-kanak mengikut tradisi Melayu dari segi pemakaian sehingga proses berkatan. Datuk Seri Rizwan pada sidang media turut menjelaskan program seumpama itu harus diteruskan pada masa akan datang sebagai signifikan kepada budaya masyarakat di negara ini. Jadinya dengan adanya program seperti begini melambangkan kita ni masih lagi dalam satu masyarakat yang mahu bersatu dalam apa usaha sekalipun. Saya menggalakkanlah program ini diteruskan dan insya-Allah saya mungkin membawa usul kepada kementerian yang bertanggungjawab untuk menjadikan satu agenda dalam mempromosikan tamadun kita itu sendiri, budaya kita sendiri kepada masyarakat dunia.